Kak, bulan Ramadan ni zakat fitrah jangan lupa. Baik Umi, nanti akak bayar guna NIP melalui telefon je. Zakat-zakat lain pun boleh bayar ke? Boleh Umi, zakat pendapatan, zakat harta. Umi nak bersedekah pun boleh. Baru pahala berganda bulan puasa ni. Bil cukai Umi semua akak dah favourite. Tinggal masuk dalam troli dan terus bayar. Tengok ni, dah selesai. Wah, dengan NIP, sonang, copek, jimat. NIP mengucapkan Selamat berbuka puasa. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Saya semestinya memilih gaya hidup sihat. Setahun lalu kita bertemu, kini dikau kembali lagi. Menantimu dengan rasa rindu, rindu kehadiran bulan penuh suci. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita menyelami bulan Ramadan kali ini dengan penuh hikmah. Persiapkan diri, perelokkan akhlak, sempurnakan ibadah demi mengejar ganjaran 1000 bulan. Selamat menunaikan ibadah puasa daripada kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi Seremban. Doa sewaktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, puasaku adalah untukmu dan aku beriman kepadamu, dan atas rezeki yang engkau kurniakan aku berbuka dengan rahmatmu ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Meminta maaf tidak menjadikan kita hina, memberi maaf tidak menjadikan kita bangga. Syukurilah nikmat Ramadan dengan berzakat dan berwakaf agar hidup menjadi tenang dan bahagia. Selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول
أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Azan Maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Zakat wakaf anda membantu golongan yang memerlukan. Layari www.mains.gov.my untuk maklumat lanjut. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mat, kau tahu tak mana tompek nak uruskan rotor masih hidup ni? Kau nak buat hibah ko, nak buat wasiat ni Tip? Dan rasa rumah Den tu nak hibah tori dekat isteri dan anak perempuan Den. Rotor lain biarlah agikan ikut faraid. Tahu you pergi jumpa pegawai Kek Menara Majlis Agama Islam ni 9 tu. Kek Mains nak dapatkan info pasal wasiat ko, penemuan rotor yang tak ada pemilik ataupun penyaluran wang tak patuh syariah pun ada sedia Tip. Tahu you pergi ke www.mains.gov.my ataupun telefon yo 06 762 2445. Uruskan harta keluarga bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kerdipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang maha gagah perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.